Korea tak handsome bodoh. Sebab ni pembedahan. Korea tak handsome. Adalah, cumanya dia bukanlah. Bagi aku handsome orang-orang Samoa, Spanish, Turki kau pergi mana-mana pun member aku cakap benda sama, orang lain cakap benda sama, kau pergilah mana-mana pun lelaki dia handsome. Maybe lelaki dia kena dengan taste kita lah kot. Tak tahu lah kan. Sebab macam ni Korea macam mana bercakap kan. Tapi bagi aku maksud handsome, kalau macam ada satu orang ni aku boleh describe, okay, ni adalah definisi handsome aku. Chris Hemsworth, Setuju? Jason Momoa. Setuju? Tapi Chris Hemsworth lah handsome tu. Kau tengok dia dalam cerita Ghostbuster yang perempuan tu, walaupun watak dia watak bodoh, kau bayangkan dia ketuk gong tu, dia tutup mata sebab bising, bukan tutup telinga. Ya betul. Tapi handsome tu. Handsome Dempsey Idris. Itu handsome. Tu definisi handsome juga untuk aku. Handsome tu je. Dia boleh cium aku lah sejujurnya. Damn. Kau ingat tak yang dulu di viral pasal ni, dia punya body ketak-ketak tau. Ada 4 tau. Six pack ada 4 tau. Aladdin dari yang macam yang tu. Apa nama? Ryan. Ryan Reynolds. Dulu dia handsome, sekarang kau rasa macam tak handsome. Pasal sebab kes mini dia ke? Dia dalam cerita Deadpool yang rambut dia botak tu handsome. Handsome. Itu je. Kan, handsome kan? Itu smart tu. Ini boleh bukan cekik botak aku yang lah muka rosak sebenarnya. tu, yang elok tu. Boleh cekik aku, tak kisah. Deadpool pertama kan, dia botak pertama. tau. Smart tu. Smart. Kita orang straight. Respectfully kita orang straight, kita Muslim, kita suka perempuan. Cumanya sekarang ni kita tengah admire lelaki-lelaki handsome. Betul. Kita nak describe body perempuan kan, kau marah kita orang. Nanti kau orang cakap kita orang pervert.